Saya Ana Eliana. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Guru Kompeten Digital dalam Menjana Kurikulum yang Dinamik. Perkembangan teknologi digital pada masa kini telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuklah dalam bidang pendidikan. Sekiranya dahulu pengurusan kurikulum dilakukan secara manual menggunakan fail, buku rekod dan surat bercetak, kini hampir semua urusan boleh dilaksanakan secara digital. Oleh sebab itu, seseorang guru perlu menguasai kompetensi digital agar mampu merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti kurikulum dengan lebih sistematik, cekap dan berkesan. Kompetensi digital bukan lagi satu pilihan, tetapi merupakan satu keperluan dalam profesi perguruan. Guru perlu bersedia menghadapi perubahan pendidikan yang semakin berkembang seiring dengan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things, serta penggunaan data secara meluas dalam pengurusan pendidikan. Melalui pembentangan ini, saya akan menguraikan 3 persoalan utama ataupun essential question yang telah diberikan dalam tugasan. Pertama, bagaimana kompetensi digital diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum? Kedua, bagaimana guru membentuk kompetensi murid serta mewujudkan kesedaran tentang kesihatan diri? Dan yang ketiga ialah bagaimana guru kompeten digital mampu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sebelum saya meneruskan pembentangan, terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai. Objektif pertama ialah menjelaskan maksud kompetensi digital dalam konteks pendidikan. Objektif yang kedua ialah menghuraikan kepentingan penguasaan kompetensi digital dalam pengurusan kurikulum. Objektif yang ketiga ialah menerangkan peranan guru dalam membentuk murid yang kompeten dari segi digital serta mempunyai kesedaran terhadap kesihatan diri. Objektif yang terakhir ialah mencadangkan beberapa langkah bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum melalui penggunaan teknologi digital. Saya berharap melalui pembentangan ini, kita dapat memahami bahawa teknologi bukan bertujuan menggantikan guru, tetapi berfungsi sebagai alat yang membantu guru menjadi lebih kreatif, cekap dan profesional. Saya ingin menerangkan beberapa dasar pendidikan negara yang menjadi asas kepada pelaksanaan kompetensi digital dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum secara digital bukanlah satu inisiatif yang dilakukan secara berasingan tetapi disokong oleh dasar-dasar yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar yang pertama ialah Dasar Pendidikan Digital KPM 2023. Dasar ini diperkenalkan untuk memperkasahkan kompetensi digital dalam kalangan guru dan murid. Tujuan utamanya adalah memastikan warga sekolah mampu menggunakan teknologi secara berkesan, beretika dan selamat dalam proses pengajaran, pembelajaran serta pengurusan sekolah dalam konteks kurikulum. Guru boleh mengaplikasikan teknologi seperti Google Form, Google Drive, Canva dan sistem kod QR bagi memudahkan pengurusan aktiviti. Dasar yang kedua ialah dasar satu murid satu sukan atau 1M 1S. Dasar ini menggalakkan semua murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan bagi meningkatkan tahap kecergasan, kesihatan dan pembentukan sahsia. Penggunaan teknologi digital dapat membantu guru mengurus penyertaan murid, merekod kehadiran, memantau pencapaian dan menganalisis perkembangan murid yang lebih sistematik. Seterusnya ialah peraturan-peraturan pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Peraturan ini menetapkan bahawa kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud semua sekolah wajib melaksanakan aktiviti kurikulum secara terancang, sistematik dan berterusan. Oleh itu, penggunaan teknologi digital dapat membantu guru memenuhi keperluan ini dengan lebih cekap dan teratur. Dasar yang terakhir ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau
M 2013-2025, dalam anjakan ke-7, kerajaan memberi penekanan kepada pemanfaatan ICT bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi bukan sahaja dalam bilik darjah, malah turut melibatkan pengurusan kurikulum supaya lebih cekap, inovatif dan relevan kepada keperluan abad ke-21. Kesimpulannya, keempat-empat dasar ini saling melengkapi dalam menyokong pembangunan guru yang kompeten, digital, serta memastikan pelaksanaan kurikulum dapat dijalankan secara lebih sistematik, berkualiti dan memberi manfaat kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Apakah kompetensi digital? Baiklah, seterusnya kita melihat maksud kompetensi digital. Secara umumnya, kompetensi digital merujuk kepada keupayaan seseorang individu menggunakan teknologi digital secara yakin, kreatif, selamat dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan serta mencapai sesuatu objektif. Dalam konteks seorang guru, kompetensi digital bermaksud kebolehan menggunakan pelbagai aplikasi dan platform digital bagi membantu proses pengajaran, pembelajaran, pentaksiran serta pengurusan kurikulum. Kompetensi digital bukan hanya bermaksud tahu menggunakan komputer ataupun telefon pintar. Sebaliknya, ia melibatkan beberapa aspek penting seperti kebolehan mencari maklumat yang sahih, menghasilkan kandungan digital yang berkualiti, berkomunikasi menggunakan platform digital, bekerjasama secara dalam talian, menyelesaikan masalah menggunakan teknologi serta mengamalkan etika dan keselamatan cyber. Sebagai contoh, seorang guru yang kompeten digital mampu menghasilkan poster menggunakan Canva, menyediakan borang pendaftaran melalui Google Form, menyimpan dokumen di Google Drive, menjalankan mesyuarat menggunakan Google Meet, dan merekod kehadiran murid menggunakan kod QR. Semua kemahiran ini menjadikan pengurusan kurikulum lebih mudah, cepat dan tersusun. Selain itu, guru juga perlu sentiasa mengemaskini pengetahuan teknologi kerana perkembangan digital berlaku dengan sangat pantas. Guru yang sentiasa belajar akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan pada masa hadapan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menjawab essential question yang pertama, iaitu bagaimanakah kompetensi digital diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum. Pada pendapat saya, penerapan kompetensi digital perlu bermula daripada peringkat perancang, diteruskan semasa pelaksanaan dan diakhiri dengan pemantauan serta penilaian. Sesuatu aktiviti kurikulum ini kerana teknologi bukan hanya digunakan ketika program berlangsung tetapi sepanjang proses pengurusan. Dalam aspek perancangan, guru boleh menggunakan Google Calendar untuk menyusun takwim aktiviti tahunan supaya tidak berlaku pertindihan program. Guru juga boleh menggunakan Google Docs untuk menyediakan kertas kerja secara kolaboratif. Semua ahli jawatan kuasa boleh menyunting dokumen yang sama secara serentak tanpa perlu menghantar fail berulang kali. Bagi proses pendaftaran, penggunaan Google Forms merupakan satu kaedah yang sangat berkesan. Murid hanya perlu mengisi maklumat secara dalam talian dan semua data akan direkodkan secara automatik dalam Google Sheets. Hal ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah mengurangkan kesilapan semasa memasukkan data. Semasa pelaksanaan program, guru boleh menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams sekiranya mesyuarat atau taklimat perlu dijalankan secara dalam talian. Bahan promosi pula boleh dilaksanakan menggunakan Canva, manakala Padlet boleh digunakan sebagai ruang perkongsian refleksi gambar dan laporan aktiviti oleh murid. Selain itu, sistem kehadiran menggunakan kod QR semakin banyak digunakan di sekolah.
Murid hanya perlu mengimbas kod QR ketika hadir dan rekod kehadiran akan direkodkan secara automatik. Kaedah ini lebih cepat, tepat dan mengurangkan penggunaan kertas. Semua dokumen seperti surat, gambar, laporan dan sijil juga boleh disimpan dalam Google Drive atau platform penyimpanan awan. Ia memudahkan guru mengakses dokumen pada bila-bila masa serta mengurangkan setiap kehilangan fail. Penerapan teknologi ini adalah selaras dengan Dasar Pendidikan Digital KPM 2023 yang menggalakkan transformasi digital dalam pengurusan pendidikan. Selain itu, ia turut menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, khususnya anjakan ke-7, iaitu memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Jelaslah bahawa kompetensi digital membantu guru mengurus kurikulum dengan lebih cekap, sistematik dan telus. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa kelebihan kompetensi digital dalam pelaksanaan kurikulum. Kelebihan pertama ialah menjimatkan masa. Banyak urusan yang sebelum ini dilakukan secara manual, kini dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Contohnya, pendaftaran peserta, pengiraan markah dan penyediaan laporan boleh dilakukan secara automatik menggunakan Google Form dan Google Sheet. Kedua, teknologi dapat memudahkan komunikasi antara guru, murid dan ibu bapa. Maklumat berkaitan latihan, pertandingan atau perubahan jadual boleh disampaikan dengan pantas melalui WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Ini memastikan semua pihak menerima maklumat yang tepat dalam masa yang singkat. Kelebihan seterusnya ialah pengurusan menjadi lebih sistematik. Semua dokumen boleh disusun dalam folder digital mengikut kategori seperti surat rasmi, senarai kehadiran, laporan program dan gambar aktiviti. Hal ini memudahkan guru membuat rujukan pada masa hadapan. Selain itu, penggunaan teknologi membantu mengurangkan penggunaan kertas, sekaligus menyokong amalan kelestarian alam sekitar. Guru juga boleh menghasilkan dashboard digital untuk memantau penyertaan dan pencapaian murid dalam kurikulum. Dari sudut murid pula, penggunaan aplikasi seperti Canva, Padlet dan Quizizz menjadikan aktiviti kurikulum lebih menarik dan interaktif. Murid lebih bermotivasi untuk menyertai aktiviti kerana mereka dapat menggunakan teknologi yang dekat dengan kehidupan mereka. Keadaan ini turut menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna. Okey, seterusnya adalah cabaran pelaksanaan. Walaupun kompetensi digital memberikan pelbagai manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Cabaran yang pertama ialah kemudahan internet yang tidak stabil, terutamanya di kawasan luar bandar. Sekiranya capaian internet lemah, penggunaan aplikasi dalam talian akan terganggu dan menjejaskan kelancaran pengurusan aktiviti. Cabaran kedua ialah kekurangan peranti digital. Tidak semua murid mempunyai telefon pintar, komputer riba atau tablet. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti yang inklusif supaya semua murid masih boleh mengambil bahagian. Cabaran ketiga ialah tahap kemahiran ICT guru yang berbeza. Ada guru yang mahir menggunakan teknologi, tetapi ada juga yang masih kurang yakin. Justeru, latihan profesional dan sesi perkongsian melalui Professional Learning Community (PLC) sangat penting bagi meningkatkan kompetensi digital guru. Selain itu, isu keselamatan data juga perlu diberi perhatian. Guru perlu memastikan maklumat murid disimpan dengan selamat dan hanya boleh diakses oleh pihak yang dibenarkan. Penggunaan kata laluan yang kukuh
pengesahan dua faktor dan pematuhan kepada etika digital merupakan langkah penting bagi melindungi data. Bagi mengatasi cabaran ini, pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan internet yang lebih baik, memperbanyakkan akses kepada peranti digital serta menggalakkan guru mengikuti kursus berkaitan teknologi pendidikan. Dengan sokongan yang mencukupi, pelaksanaan kurikulum secara digital dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, kompetensi digital memberikan banyak manfaat dalam pengurusan kurikulum. Walaupun terdapat beberapa cabaran, semuanya boleh diatasi melalui latihan, kemudahan yang mencukupi dan kerjasama semua pihak. Seterusnya, saya akan menjawab essential question yang kedua, iaitu bagaimanakah guru dapat membentuk kompetensi murid melalui aktiviti kurikulum. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk murid yang bukan sahaja cilik digital, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara kreatif, kritis dan bertanggungjawab. Dalam era digital, guru bukan lagi bertindak sebagai penyampai ilmu semata-mata, tetapi sebagai fasilitator, pembimbing dan pemudah cara yang membantu murid memperoleh pengalaman pembelajaran yang bermakna. Salah satu pendekatan yang boleh digunakan ialah pembelajaran berasaskan Project Based Learning atau PBL. Contohnya, semasa minggu kurikulum, guru boleh memberi tugasan kepada murid untuk menghasilkan video promosi kelab. Mereka bentuk poster digital menggunakan Canva atau menyediakan pembentangan menggunakan Google Sites. Melalui aktiviti ini, murid belajar merancang tugasan, membahagikan peranan, menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk digital secara kreatif. Selain itu, guru boleh menggalakkan aktiviti kolaboratif menggunakan aplikasi seperti Google Docs, Padlet atau Microsoft Teams. Melalui platform ini, murid akan berbincang, berkongsi idea dan menyimpan tugasan bersama-sama walaupun berada di lokasi yang berbeza. Kemahiran komunikasi, kerjasama dan kepimpinan dapat dipupuk melalui pengalaman ini. Guru juga perlu membimbing murid menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Contohnya, guru perlu mengajar murid supaya menghormati hak cipta, tidak melakukan plagiat, menjaga privasi maklumat peribadi dan mengamalkan komunikasi yang sopan di media digital. Kemahiran ini penting untuk melahirkan murid yang menjadi warga negara digital yang berintegriti. Usaha ini selaras dengan dasar pendidikan digital KPM 2023 yang menekankan pembangunan kompetensi digital dalam kalangan murid. Selain itu, ia juga menyokong falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, aktiviti kurikulum bukan sekadar mengisi masa lapang, tetapi menjadi platform membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Selain membentuk kompetensi digital, guru kurikulum juga bertanggungjawab meningkatkan kesedaran murid tentang kesihatan diri. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi, murid sering menghabiskan masa yang lama di hadapan skrin. Oleh itu, guru memastikan penggunaan teknologi sentiasa seimbang dengan aktiviti fizikal. Melalui kurikulum, guru boleh menggalakkan murid menggunakan aplikasi kecergasan seperti Google Fit, Apple Health atau Samsung Health untuk merekod bilangan langkah harian, tempo senaman dan tahap kecergasan mereka. Guru juga boleh membantu murid memantau indeks gizi badan, BMI, dan merekod perkembangan kecergasan menggunakan Google Form atau Google Sheets. Data ini membolehkan murid melihat perubahan tahap kesihatan mereka serta menetapkan sasaran untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Di samping itu, guru juga menjalankan kuis interaktif menggunakan Kahoot, Quizizz dan WordWall berkaitan pemakanan seimbang, kepentingan bersenam, hidrasi,
dan kesihatan mental. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan meningkatkan pelibatan murid. Guru juga perlu mengingatkan murid tentang penggunaan skrin secara seimbang. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, murid perlu diberi kesedaran supaya berehat daripada penggunaan gadget, mendapatkan tidur yang mencukupi dan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal secara berkala. Pendekatan ini selaras dengan dasar satu murid satu sukan yang menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan bagi membentuk gaya hidup sihat. Pada masa yang sama, ia menyokong aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekarang, saya akan menjawab essential question yang ketiga, iaitu apakah konsep guru kompeten digital dan bagaimana konsep ini dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Guru kompeten digital ialah guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap positif dalam menggunakan teknologi secara berkesan untuk menyokong pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Guru bukan sekadar mahir menggunakan aplikasi digital tetapi mampu memilih teknologi yang sesuai mengikut objektif pembelajaran dan keperluan murid. Antara ciri utama guru kompeten digital ialah sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu mengikut kursus, bengkel, webinar atau komuniti pembelajaran profesional bagi meningkatkan kemahiran digital mereka. Hal ini penting kerana teknologi sentiasa berkembang dan guru perlu bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selain itu, guru kompeten digital juga mempunyai kreativiti dan inovasi. Mereka mampu menghasilkan bahan pembelajaran yang menarik menggunakan aplikasi digital secara kreatif serta mencari penyelesaian terhadap cabaran yang dihadapi dalam pengurusan kurikulum. Aspek etika digital juga sangat penting. Guru perlu menjadi contoh kepada murid dalam menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, menghormati hak cipta, menjaga kerahsiaan data dan mengamalkan komunikasi yang berhemah di ruang digital. Konsep guru kompeten digital ini selaras dengan dasar pendidikan digital KPM 2023 yang memberi penekanan kepada pembangunan profesional guru. Selain itu, ia juga menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan pemanfaatan teknologi bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Sebagai bakal guru, kita perlu sentiasa bersedia meningkatkan kompetensi digital supaya dapat melaksanakan kurikulum yang lebih sistematik, kreatif dan berimpak tinggi kepada pembangunan murid. Seterusnya, saya akan berkongsi beberapa contoh pelaksanaan kompetensi digital dalam pengurusan kurikulum di sekolah. Sebagai contoh pertama, pihak sekolah boleh menggunakan Google Forms untuk proses pendaftaran ahli kelab, persatuan, badan beruniform dan sukan. Kaedah ini lebih mudah berbanding borang manual kerana semua maklumat murid direkodkan secara automatik dan boleh dianalisis dengan cepat. Guru juga dapat mengurangkan penggunaan kertas selaras dengan amalan kelestarian alam sekitar. Contoh kedua ialah penggunaan kod QR bagi merekod kehadiran murid sebelum sesuatu aktiviti bermula. Murid hanya perlu mengimbas kod QR menggunakan telefon pintar atau tablet yang disediakan oleh sekolah. Rekod kehadiran akan disimpan secara automatik dalam Google Sheets. Kaedah ini menjadikan proses kehadiran lebih pantas, tetap dan sistematik. Selain itu, sekolah boleh mengeluarkan e-sijil kepada peserta atau pemenang pertandingan menggunakan platform seperti Canva atau Google Slides. E-sijil ini boleh dihantar melalui e-email atau telegram kepada murid. Kaedah ini menjimatkan kos pencetakan dan memudahkan murid menyimpan sijil dalam bentuk digital. Seterusnya,
Guru boleh menggunakan Google Calendar untuk menyusun takwim aktiviti kurikulum sepanjang tahun. Semua guru dan murid dapat melihat jadual aktiviti dengan lebih jelas serta menerima peringatan secara automatik. Ini membantu mengelakkan pertindihan program dan memastikan semua aktiviti berjalan mengikut perancangan. Bagi komunikasi pula, guru boleh menggunakan Telegram channel atau Google Classroom untuk berkongsi maklumat seperti jadual latihan, surat maklumat, keputusan pertandingan dan bahan rujukan. Maklumat dapat disampaikan dengan cepat dan mudah diakses oleh murid serta ibu bapa. Akhir sekali, pihak sekolah boleh membangunkan dashboard pencapaian kurikulum menggunakan Google Locker, Studio atau Microsoft Excel. Dashboard ini memaparkan data seperti kadar kehadiran penyertaan murid dan pencapaian dalam pertandingan. Data yang dipaparkan membantu pihak sekolah membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan maklumat yang terkini. Semua contoh ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi bukan sekadar memudahkan urusan guru, tetapi juga meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum secara keseluruhannya. Pelaksanaan ini selaras dengan dasar pendidikan digital KPM 2023 yang menggalakkan transformasi digital dalam pengurusan pendidikan. Walaupun penggunaan teknologi dalam kurikulum semakin berkembang, masih terdapat beberapa perkara yang boleh dipertingkatkan bagi memastikan pelaksanaannya lebih berkesan. Cadangan pertama ialah meningkatkan latihan profesional kepada guru. Guru perlu sentiasa mengikuti kursus, bengkel atau webinar berkaitan teknologi pendidikan supaya kemahiran mereka sentiasa dikemas kini. Teknologi sentiasa berubah, maka guru juga perlu sentiasa bersedia untuk belajar perkara baharu. Cadangan yang kedua ialah menambah baik kemudahan infrastruktur digital di sekolah. Capaian internet yang stabil, peranti yang mencukupi dan kemudahan ICT yang baik amat penting bagi menyokong penggunaan teknologi dalam kurikulum. Cadangan ketiga ialah memperkukuhkan keselamatan data. Guru perlu memastikan semua maklumat murid disimpan dengan selamat dan hanya boleh diakses oleh pihak yang dibenarkan. Ini penting bagi melindungi privasi murid dan mematuhi etika penggunaan teknologi. Cadangan seterusnya ialah mengukuhkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Ibu bapa boleh membantu pemantauan penggunaan teknologi di rumah, manakala komuniti boleh menyokong program kurikulum melalui penajaan atau perkongsian kepakaran. Kerjasama ini dapat meningkatkan keberkesanan aktiviti kurikulum, memberi manfaat kepada murid. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menggalakkan professional learning community supaya guru dapat berkongsi amalan terbaik dan pengalaman menggunakan teknologi dalam pengurusan kurikulum. Pendekatan ini akan membantu membina budaya inovasi dan pembelajaran berterusan dalam kalangan guru. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa guru kompeten digital merupakan pemangkin kepada transformasi kurikulum yang lebih dinamik, inovatif dan berkualiti. Penguasaan teknologi bukan bertujuan menggantikan peranan guru, tetapi memperkukuhkan peranan guru sebagai pembimbing, pemudah cara dan pemimpin dalam melahirkan modal insan yang seimbang. Semoga pembentangan ini dapat memberi kefahaman bahawa penguasaan kompetensi digital perlu diperkasahkan bagi memastikan pengurusan kurikulum sentiasa relevan dengan keperluan pendidikan abad ke-21 dan aspirasi negara. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya, Adayana, ingin mengundur diri.